Pernah tak anda fikirkan tentang kuasa-kuasa yang kita tak nampak yang sedang membentuk apa yang berlaku dalam bilik darjah? Selamat datang. Hari ini kita nak tengok macam mana kuasa sosial ni membentuk pendidikan dan macam mana kita sebagai pendidik, macam seorang jurutera, boleh bina satu sistem yang lebih adil untuk semua. Okey, jom kita mulakan dengan satu soalan yang agak besar. Adakah padang permainan di sekolah tu betul-betul sama rata untuk semua murid? Soalan inilah yang jadi tunjang perbincangan kita. Kita nak selami realiti yang selalunya tersembunyi. Ini dia perjalanan kita. Mula-mula, kita tengok sekolah sebagai cermin masyarakat. Lepas tu, kita dalami kuasa gaib yang membentuk murid. Dari situ, kita akan tengok realiti budaya sekolah dan paling penting, peranan anda sebagai jurutera sosial. Akhir sekali, kita akan sentuh macam mana pentaksiran boleh jadi alat keadilan untuk bina masa depan negara. Baiklah, jom kita masuk bab pertama. Sekolah sebagai cerminan masyarakat. Ramai yang anggap sekolah ni macam satu dunia yang terasing. Tapi sebenarnya, tidak. Ia adalah pantulan terus masyarakat kita dengan segala kebaikan dan juga masalahnya. Dan inilah yang dikaji dalam bidang sosiologi pendidikan. Ia melihat sekolah ni macam satu mikrokosmos atau dunia kecil yang tunjukkan semua nilai, ketidaksamaan dan juga struktur kuasa yang ada dalam masyarakat kita yang lebih besar. Sekarang, jom kita bongkar kuasa gaib yang saya sebut tadi tu yang membentuk pengalaman setiap murid. Ada beberapa teori utama dalam sosiologi yang boleh kita gunakan macam kanta pembesar untuk bantu kita nampak macam mana semua ni berfungsi dalam sistem pendidikan. Teori yang pertama ialah fungsionalisme. Teori ini nampak sekolah macam gam yang menyatukan masyarakat. Fungsinya untuk latih kita semua dengan kemahiran kerja dan terap nilai-nilai yang sama supaya masyarakat kita kekal stabil dan teratur. Tapi teori konflik pula bagi pandangan yang sangat-sangat berbeza. Ia kata sekolah ni bukan penyatu, tapi satu medan pertempuran. Menurut teori ni, sistem pendidikan boleh diguna oleh golongan yang berkuasa untuk kekalkan kelebihan mereka dan jadikan jurang sosial yang ada tu makin besar. Akhir sekali, interaksionalisme. Yang ni kita zoom in terus ke dalam bilik darjah. Teori ni tak tengok masyarakat secara besar-besaran. Sebaliknya, ia fokus pada interaksi hari-hari antara guru dengan murid. Macam mana label diberi, macam mana harapan seorang guru tu boleh bagi kesan pada murid. Inilah dia. Jadi nampak tak, kita ada dua pandangan yang sangat kontra. Satu pihak kata sekolah ni enjin keharmonian. Pihak lagi satu pula kata ia adalah alat untuk kekalkan kuasa. Untuk faham gambaran penuh, kita kena faham kedua-dua pandangan ni. Dan kuasa-kuasa ni bukan datang dari struktur masyarakat yang besar je tau. Ia juga datang dari tempat paling dekat dengan murid, iaitu rumah mereka. Cara didikan awal, suasana di rumah, nilai-nilai keluarga, semua ni bagi kesan yang sangat mendalam pada perjalanan seorang murid lama sebelum dia jejak kaki ke sekolah. Okey, jom kita zoom in lagi dekat. Dari masyarakat yang luas, kita masuk ke persekitaran sekolah itu sendiri. Setiap sekolah ada identiti dan budaya dia yang tersendiri. Satu realiti yang semua orang dalam sekolah tu rasa setiap hari. Cuba tengok ni, menarik kan? Sekolah sebenarnya ada dua budaya yang berjalan serentak. Budaya formal ni yang kita nampak terang-terang. Peraturan, jadual waktu, kurikulum. Tapi di bawah permukaan tu ada budaya tidak formal yang sangat kuat. Macam geng-geng popular, bahasa-bahasa slang dan undang-undang sosial yang tak bertulis. Dan selalunya, budaya yang tak formal ni lah yang lebih banyak pengaruh murid. Dan jadual ni tunjukkan dengan jelas cabaran dekat Malaysia. Kepelbagaian sosial budaya, kita boleh bawa isu ketidaksamaan yang real. Bahasa boleh jadi penghalang, kadang-kadang layanan guru pun mungkin berat sebelah tanpa sedar dan isu jantina atau kaum pun boleh jejas pencapaian. Sebab itulah peranan guru tu jadi sangat kritikal untuk jadi ejen sosialisasi yang adil dan profesional dalam nak hadap semua ni. Lepas kita faham semua cabaran ni, kita sampai ke bahagian yang paling penting sekali. Kita bukan lagi nak perhati masalah aja, tapi macam mana nak jadi sebahagian daripada penyelesaian. Dekat sinilah peranan anda sebagai seorang pendidik akan berubah. Petikan ni power kan? Ia macam ajak kita untuk ubah cara kita berfikir. Daripada cuma sampaikan fakta, seorang guru tu sebenarnya sedang mereka bentuk pengalaman. Mereka membina persekitaran, memupuk minda dan secara aktif membentuk masa depan. Jadi, apa sebenarnya maksud jurutera sosial ni? Maksudnya, kita bertindak dengan niat, bukan tunggu perubahan berlaku sendiri. Sebaliknya, kita merancang dengan teliti dan sistematik untuk gunakan pendidikan sebagai alat bagi meruntuhkan halangan dan bina masyarakat yang lebih adil.
Dan ini adalah perbezaan paling penting yang jadi teras kerja seorang jurutera sosial. Equality atau kesamarataan ni macam bagi semua orang kasut saiz 8. Tapi equity atau kesaksamaan bermakna setiap orang dapat kasut yang ngam-ngam dengan saiz kaki dia. Matlamat kita bukan untuk bagi benda yang sama, tapi untuk pastikan semua orang dapat peluang yang sama untuk berjaya. Okey, idea besar ni macam mana kita nak bawa masuk dalam kerja harian kita dalam kelas? Jom kita tengok satu alat yang sangat berkuasa, iaitu pentaksiran. Selalunya, kita tengok peperiksaan dan ujian ni macam satu penapis yang asingkan murid pandai dengan yang lemah. Tapi, sebagai jurutera sosial, kita boleh ubah fungsi pentaksiran ni. Daripada jadi satu tembok penghalang, ia boleh jadi satu jambatan yang bantu setiap murid capai potensi penuh mereka. Cuba tengok evolusi pemikiran tentang pentaksiran ni. Dulu, ia bersifat menghukum. Lepas tu, ia jadi alat untuk melabel. Sekarang, kita bergerak ke arah yang lebih inklusif dan bermakna. Matlamat akhirnya, kita guna pentaksiran bukan untuk ukur apa yang murid tak tahu, tapi untuk bina apa yang mereka boleh jadi. Jadi, macam mana rupa pentaksiran yang adil dan bermakna ni? Pertama, ia mestilah autentik, ada kaitan dengan dunia sebenar. Kedua, ia bukan untuk menghukum, tapi untuk bagi maklum balas supaya boleh jadi lebih baik. Ketiga, ia inklusif, maknanya semua orang boleh buat dan tak ada yang rasa tersisih. Dan akhir sekali, ia fokus pada pembangunan murid secara menyeluruh, bukan setakat hafal fakta. Okey, untuk bahagian terakhir, jom kita zoom out balik dan tengok macam mana satu tindakan kecil seorang guru dalam bilik darjah boleh beri impak yang sangat besar pada negara kita. Setiap kali seorang guru merancang satu pelajaran yang inklusif atau buat satu pentaksiran yang adil, dia bukan setakat mengajar. Dia sebenarnya sedang meruntuhkan jurang sosial. Dia sedang memupuk perpaduan. Dia sedang aktif membina sebuah masyarakat di mana kejayaan tu datang dari potensi, bukan dari latar belakang. Tindakan kecil dalam kelas boleh cipta perubahan besar untuk negara. Jadi kita akhiri perbincangan kita dengan soalan ini. Untuk anda fikir-fikirkan, kuasa untuk reka bentuk masa depan ni bukan hanya ada pada ahli politik atau pembuat dasar, tapi ia ada di tangan setiap pendidik dalam bilik darjah. Jadi persoalannya ialah, masyarakat yang macam mana yang anda nak mula bina hari ini?